Pangkalan Udara Subang, juga dikenali sebagai TUDM Subang, merupakan salah satu pangkalan utama tentera udara di Raja Malaysia, TUDM, yang terletak di Shah Alam, Selangor. Pangkalan ini berkongsi landasan dengan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang Airport, dan memainkan peranan penting dalam operasi udara negara. Sejarah penubuhan. Ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1985, Pangkalan Udara Subang dibina untuk menyokong operasi taktikal dan maritim TUDM. Pada mulanya, ia dikenali sebagai TUDM Subang dan dibina di kawasan ladang kelapa sawit bersebelahan dengan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Pangkalan ini mula beroperasi dengan menempatkan Skuadron 04 yang berpindah dari TUDM Kuantan untuk melaksanakan penerbangan maritim menggunakan pesawat PC-130. Sejak itu, beberapa skuadron lain telah ditubuhkan dan dipindahkan ke pangkalan ini untuk memperkukuh keupayaan operasi TUDM. Pangkalan Udara Subang menempatkan pelbagai skuadron dan jenis pesawat, termasuk 2 skuadron Bombardier Global Express, Augusta S-61N1, Falcon F-900, 16 skuadron Beechcraft 200T Maritim, 20 skuadron Lockheed C-130H Hercules, Lockheed KC-130T, 22 skuadron Airbus A400M. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk pengangkutan taktikal, operasi maritim, dan penerbangan VIP-VVIP. Selain menjalankan operasi ketenteraan, Pangkalan Udara Subang juga memainkan peranan penting dalam penerbangan VIP dan VVIP, menyediakan perkhidmatan penerbangan untuk tetamu kenamaan dari dalam dan luar negara. Misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Operasi pemindahan warga negara dari kawasan konflik. Pangkalan ini juga memberikan sokongan kepada agensi kerajaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM. Pangkalan Udara Subang terus memainkan peranan strategik dalam memastikan kesiapsiagaan dan keupayaan operasi udara negara berada pada tahap tertinggi. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, like dan share.